Masuk je tanya aku pinjaman macam mana. Aku kat Along Ada lesen tak? Lesen? Saya main macam mana tadi? Macam mana? Pinjaman? Hang buat pinjaman apa? Aku kat Along. Masuk je tanya aku pinjaman macam mana. Aku kat Along Oh, bawa dulu Habib. 30,000. Terima kasih Habib. Okey. Bye. Ini okey ah? Okey. 3%. Okey, cantik. Masih Usahawan tekun. Alamak. Saya pun terkejut. Saya pun tak tahu benda tu nak lulus hari tu. Tiba-tiba YB Mai dekat kemah saya buat surprise dekat saya. Saya pun terkejut terharu dengan YB ni. Saya ni peniaga uptown lebih kurang dalam 16 tahun lagu tu. Tak pernah lagi lah kami dapat pinjaman tekun bagi ni. Lulus pinjaman ni segera. Program ni bagi saya bagus lah untuk kita ni orang Melayu kita kan. Tu kita terima kasih lah banyak dekat YB. Ambil prihatin dekat Bumi Putra ni. Kalau YB pegang lagi, saya ingat tahun depan kami boleh lah. Tak harap dah untuk pinjam dekat Along ke, dekat orang lain. Kami tak harap dah. Kami harap kat Tekun untuk YB tolong lah.